Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini saya akan pasang flysheet daripada Widalido Butterfly tak saiz 4x3 meter daripada Widalido. Okay, dalam ni ada flysheet, dia punya pole, dan dia punya pad juga, tali dia lah. Tali dan dia punya pad. Okay, pad dia ada 8 pad standard saja dalam 15 cm. Pad 15 cm. Tali ada 7. Okey. Jom kita set up. Okey guys. Pole yang saya ambil saiz tinggi dia 2.2 meter. 2.2 meter. Cara pasang dia tak susah pun guys. Dia ada 4 set untuk satu pole. Okay. Yang ada tajam ni dia belah atas. Yang ada tapak getah ni dia belah bawah sekali. Sekarang sambung je. Cara sambung dia, masukkan klik ke dalam, tolak saja masuk. Yang tengah ni pun sama. Masuk je klik ke dalam, tolak dia masuk. Dan yang atas sekali, masukkan klik, tolak saja masuk. Dia akan jadi panjang macam ni. Macam ni saiz 2.2 meter. 2.2 meter. Okey. Kita pasang. Dia akan jadi macam ni guys. Okay, jadi macam ni. Atas ada yang tajam tu, dan yang bawah sekali ada getah. Tu tapak dia. Okay. Okay guys, flysheet ni senang nak simpan sebab dia dah bagi velcro tape ni. Velcro tape senang kita nak simpan lah. Mudah betul kita lipat dan masukkan balik kat dalam beg dia. Ok, jom kita pasang. Ok, untuk permulaan kita bentang dulu dekat bawah. Buka separuh saja dulu. Buka separuh saja dulu. Yang lipatan dia ni buka separuh saja. Senang kita nak angkat ke atas. Kita setting dulu tempat. Yang mana kita nak yang lain ni adalah tengah-tengah dia lah. Tulang dia kat tengah. Baru kita angkat. Okey, sekarang kita pasang tali je dulu.
Okey guys, untuk mula-mula ikat dulu. Ada 4 penjuru ni, ikat tali dulu, siap-siap. Ikat tali dulu untuk mudah kita pasang nanti. Okey. Okey guys, dah kita pasang hole. Masukkan dalam lubang yang disediakan ni. Sekali dengan tali dia lah. Tali dia letak saja kat atas ni. Okey. Tarik ke atas. Kita pasang kancak tek dari kanan. Tegangkan tali ni. Sekarang dah kukuh. Okey. Tengok. Pasang seorang pun boleh guys. Ikat dulu sebelah. Tepek dulu sebelah. Akan jadi macam ni. Okey, baru kita nakkan naikkan yang sebelah sana. Kalau kita dah pacak 2 pole tu, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan steady. Okey. Okey. Depan dia. Belah sana. Okey guys. Macam ni keadaan bila kita dah siap pasang. Logo kat tepi, lido. Okey. Okey, dah siap pasang. Okey, ni keadaan bawah flysheet. Saiz 2.2 meter. Boleh berdiri lagi lah bawah ni. Boleh berdiri lagi. Okay, flysheet ni dia ada lapisan black coating. Dia kurangkan panas bila kita berada kat bawah ni. Macam ni lah keadaan flysheet butterfly daripada Bidal Lido. Saiz 3x4. Sesuai untuk 3 hingga 4 orang lah. Boleh buat untuk common area. Tak susah pasang. Boleh pasang 1 orang, boleh pasang. Tapi kalau nak mudah, boleh 2 orang lah. Ok guys, saya akan simpan balik kemah ni. Ok, tengoklah cara kita buka balik kemah.
balikkan dalam beg dia. Macam tu saja guys, mudah. Okey, terima kasih kerana menonton.